Antara persoalan yang saya selalu terima, bilakah waktu terbaik untuk mulakan tabungan emas? Jadi, ramai yang salah faham. Ingat waktu terbaik untuk menabung emas adalah ketika harga emas turun. Jadi, pesan guru emas saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafi'i, ketika harga emas turun, sebenarnya itu adalah waktu terbaik untuk kita bukan hanya setakat beli emas, tetapi borong emas. Jadi sebab itu tuan-puan, waktu yang terbaik untuk mulakan tabungan emas adalah ketika kita ada duit dan ketika kita ada ilmu. Bagi tuan-puan yang sentiasa tertunggu-tunggu harga emas turun, tuan-puan kena mulakan dahulu supaya tuan-puan ada benchmark harga emas tersendiri. Di tangan saya ini adalah 1 dinar tuan-puan. 1 dinar pada tahun 2017, nilainya hanya sekitar 700 ke 800 ringgit. Tapi kalau tuan-puan tengok harga hari ini, nilai 1 dinar ini nilainya sudah mencecah lebih 2,000 ringgit. Dan tuan-puan tengok kenaikan dia sudah pun melebihi berapa ratus %. Jadi sebab itu tuan-puan, kena mulakan dahulu supaya tuan-puan ada benchmark harga emas tersendiri. Bagi tuan-puan yang nak mulakan simpanan emas di PUBG Gold, boleh terus rujuk pin video di profil untuk saya bantu sebaiknya.